Hampa pernah dengar tak tentang satu anak patung yang mana patung tu diberi nama sebagai patung Okiku, di mana dikatakan dalam badan anak patung tu terdapat satu roh. Jadi cerita ni kita balik semula pada tahun 1918, di mana ada satu kawasan di Jepun yang terletak di Hokkaido. Terdapat seorang budak lelaki bernama Ikichi, di mana dia ni beli satu anak patung dan patung tu dia bagi kepada adik dia yang berumur 3 tahun. Dan adik dia ni bernama Okiku. Jadi kalau hampa tengok pakaian patung tu pun dan rambut dia, nampaklah macam gaya tipikal pada zaman dulu. Jadi nak diringkaskan cerita, Okiku ni dia sangat sayangkan patung tu. Memang dia sukalah dia pergi ke mana-mana ke, memang dia sentiasa bersama patung tu. Ketawa bersama, menangis bersama, ku bersumpah harapku pun mati pun bersama. Macam tu lah. Jadi nak jadikan cerita, satu hari Okiku ni jatuh sakit, demam. Jadi disebabkan demam yang sangat teruk, akhirnya dia meninggal. Jadi keluarga Suzuki ni, mak bapak kepada Okiku ni, mereka nak buang anak patung tu sayang. Jadi mereka ambil keputusan untuk letak anak patung tu di sudut rumah mereka sebagai tanda mengingati Okiku tu, anak mereka sendiri lah. Jadi bermula daripada situlah terjadinya perkara-perkara aneh. Jadi selang saja beberapa minggu, di mana ternampak sedikit perubahan terjadi dekat anak patung tu, yang di mana rambut anak patung tu semakin hari semakin panjang. Pada asalnya kalau kita tengok rambut tu pendek je, tapi makin lama rambut tu makin panjang. Seolah yang patung tu betul-betul hidup seperti manusia. Jadi mereka pun cubalah untuk potong rambut si patung Okiku ni. Tapi bila saja mereka potong, dia tumbuh. Potong lagi, tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi. Jadi bermula daripada situlah mereka mulalah terdengar setiap malam bunyi yang aneh, di mana mereka terdengar seperti anak patung tu duk ketawa, dan suara dia terdengar seperti anak mereka sendiri, iaitu Okiku. Dan boleh dikatakan setiap pagi bila mereka terjaga saja daripada tidur, mereka nampak yang anak patung tu tak duduk di tempat asal dia. Contoh, kalau anak patung tu duduk di ujung ni, pada esok tu mereka nampak yang dia bergerak sedikit, seolah patung tu bergerak. Jadi dekat situ mereka mulalah percaya yang roh Okiku tu ada dalam anak patung tu. Jadi pada akhir keputusan, keluarga Suzuki, mak bapak Okiku ni buat keputusan untuk hantar patung tu pergi ke tempat kuil, yang mana kuil tu diberi nama sebagai Mannenji, dan mereka serahkanlah patung tu kepada Sami ya, untuk menjaga kan. Tapi tujuan mereka serahkan kepada Sami masa tu bukanlah disebabkan takut, tapi lebih kepada mereka nak menjaga roh Okiku tu supaya tenang. Jadi anak patung Okiku tu disimpan dalam satu kotak kaca yang mana terletak di kuil tu sehingga saat ni. Dan boleh dikatakan Sami tu sendiri yang mengesahkan yang patung tu benar-benar hidup. Sebab selama patung tu duduk di dalam peti kaca tu, rambut dia semakin lama semakin panjang. Seperti mana terjadinya di rumah lama tu lah. Jadi pihak kuil pun potonglah rambut si patung Okiku ni dan serahkan kepada pihak makmal untuk buat kajian. Dan yang lebih menakutkan, kajian telah pun dibuat dan hasilnya mengatakan yang rambut tu milik manusia, di mana dikatakan rambut tu milik kanak-kanak. Jadi sepanjang ada pengunjung yang duk pergi ke kuil tu pun mengatakan yang mereka selalu ternampak macam anak patung tu sedang tengok mereka. Bahkan terdengarlah ada beberapa suara yang keluar daripada suara anak patung tu. Kan ada juga beberapa orang yang mengatakan mereka ternampak macam patung tu sedang senyum. Jadi kat sini timbullah beberapa teori dan juga spekulasi yang mengatakan patung tu memiliki roh, dan roh tu adalah roh Okiku, yang di mana roh tu dia melekat di dalam patung tu. Jadi adalah beberapa kepercayaan yang mereka percaya, yang di mana salah satunya kepercayaan Shinto, di mana dalam kepercayaan Shinto mereka percaya yang roh manusia boleh hidup dalam sesebuah objek jikalau kita memiliki kepercayaan dan juga kasih sayang terhadap objek tu. Jadi anak patung tu menjadi kesayangan Okiku. Jadi roh dia ada dalam tu lah. Itulah mengikut kepercayaan Shinto. Contohlah waktu hang hidup, hang ni suka dekat kereta. Jadi bila hang mati, roh hang tu boleh hidup dengan kereta tu. Maksudnya roh hang tu masuk dalam kereta. Dia jadi transformer. Tapi selain daripada tu ada juga teori yang lain. Setengah orang mengatakan yang patung tu pada asalnya adalah sebuah patung pemujaan yang mana terbeli oleh abang si Okiku ni lah, Ikichi ni. Tapi walau macam mana pun, sehingga hari ini patung Okiku tu masih berada di dalam kotak kaca yang terletak di kuil Mannenji, Hokkaido, dan rambut dia pun masih lagi tumbuh, dan setiap beberapa bulan Sami tu akan potonglah rambut tu. Jadi menurut hampa, kalaulah di rumah hampa tu terdapat satu patung dan patung tu pula sama seperti patung Okiku, apa yang hampa akan lakukan?